Hai, selamat raya. Roasted baby potatoes. Kita cuci dan rebus baby potato, masukkan dalam plastik, kita lenyekkan dia. Jadi senang tak kotor. Masukkan garlic and herb seasoning. Benda ni sedap, tak payah tahu garam lagi. Cause black pepper kasar. Lepas tu kita oleskan minyak pada acuan. Selebih minyak taruh dalam kentang, jadi tak membazir. Kita gaul sekata, masukkan dalam loyang. Lepas tu masuk air fryer 140 degrees. Itu margarin setengah jam lah. Halfway through you taruh margarin, jadi dia garing. Macam tu. Yummy. Ni sedap. Benda sedap ni. Try tau. Nanti keluarkan, taruh lagi herb tu. Jadi sedap. Sama mencoba. Asyik makan ketupat je, tukar selera. Dadah.